Bila mati, dia pun tinggallah duit. Tak kira 1,000, 2,000, 10,000 tunai. Kemudian datang orang semayang jenazah. Boleh tak anak-anak nak ambil duit ayah mayat tu, beri hadiah orang yang mari semayang? Jawabnya tak boleh. Yang boleh ialah untuk yang wajib saja. Mandi kapal semayang tanam. Apa maksud mandi kapal semayang tanam? Perkara yang diwajibkan. Adapun berilah hadiah kepada orang yang semayang tidak wajib. Tapi kalau orang upah semayang, orang yang tukang mandi kata upah mandinya RM100, maka itu wajib kena bayar. Boleh ambil duit si mati. Orang gali kubur kata upah kalinya RM150, 3 orang. Wajib bayar. Boleh ambil duit si mati. Dalam perkara yang harus. Beri hadiah kepada orang yang mari semayang bukan wajib, harus. Benda yang harus tak boleh ambil duit si mati, melainkan semua waris bersetuju.